sekarang kau tak payah fikir dah. Kereta tak bayar, dia tak bayar, fikir diri kau je sekarang ni. Okay. Alhamdulillah, attendant memang melebihi daripada 50 biji. Dekat berjalan ni. Sekian tu boleh masuk. Okay guys, Assalamualaikum. Berjumpa lagi di IPC, It's Faizal Channel. Guys, saya memang lama tak buat vlog guys. Sebab saya banyak buat short. Okay, siapa yang baru mengenali saya ataupun baru jumpa channel saya ucapkan selamat datang ke channel IPC guys. Okay, channel saya ni more kepada motor lah. Okay, untuk basic spec 3 barang. Siapa yang dah follow saya, terima kasih. Siapa yang belum follow saya, InsyaAllah korang follow saya, InsyaAllah korang akan dapat ilmu-ilmu bab-bab motor ni. So hari ni 15 hari bulan 8 guys. Okay, saya ada 4 biji motor. Okay, buat di rumah saya je lah. Alright, esok 16 hari bulan 8 saya ada ride ke Yom Peng bersama dengan geng-geng VVA Nation guys. Lama tak buat vlog, rasa lain macam pula guys. Selalu buat short pendek-pendek je kan. Okay, yang ni saya buat vlog untuk ride ke KK 40 hari bersama geng-geng saya ataupun rakan-rakan saya yang baru kenal, dah lama kenal, yang baru nak kenal. Semua ada esok insya-Allah guys. Alright, so alhamdulillah selesai projek 4 biji motor hari ini. Basic spec lah, diorang ni semua pasang basic spec. Okay, InsyaAllah sebenarnya saya nak review motor saya guys. Saya adalah permintaan. Dia kata, bang, abang cubalah review sikit motor abang. Okay, InsyaAllah korang tengok sampai habis video ni, saya akan review pada korang. Ni dah siap lah motor Y16 2 biji. Pagi tadi LCV8 2 biji. Okay, InsyaAllah. So ni saya nak pulangkan pada customer lah. Alright, tu motor saya baru je bawa keluar daripada rumah. Okay guys, alhamdulillah hari ni 16 hari bulan 8. Okay, settle. Sekarang ni dah pukul 7.24. Okay guys, sesiapa yang baru jumpa channel ni, okay, channel saya adalah channel IPC. Alright, channel yang menceritakan kebanyakannya lah pasal motor lah guys. Alright, saya banyak upload dekat saya punya short, dekat YouTube ataupun vlog saya jarang lah guys. So video ni saya akan buat vlog lah untuk pergi ke Kari Kambing 40 hari guys. Alright, so pada korang yang mana belum subscribe, jemput lah guys, subscribe guys, insyaAllah guys. Alright, so apa lagi, lama guys tak buat vlog ni. Saya ingat dekat 2 bulan. Last hari tu tak silap saya pergi Fraser Hill. Saya dengan rumah saya naik X-Max. Itu je lah last ride. Lepas tu banyak buat short lah, video short di FB, IG, TT kan. Alright, so kita jumpa dekat saya jumpa kawan saya dekat Arena Sungai Buloh. Lepas tu kita pergi ke Shell Sungai Besi pula. Pada yang baru kenal saya kira pengasas. Pengasas ataupun saya adalah buat ni orang kata apa, basic spec. Basic spec. Saya tukar barang coil plug rumah, air filter rumah dengan trompet besi guys. Ini 3 barang ni basic spec daripada resepi saya sendiri. InsyaAllah siapa yang berminat boleh masuk slot. Tapi slot semua dekat saya punya TikTok lah. Assalamualaikum. Pergi ke? Macam kenal aja, macam kenal. Hei, jangan. Last minute kap join. Aduh. Siap kan? Okay. Alhamdulillah. Alright. Zain je tak ada. Zain lah.
Ni semua geng-geng kita ni. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Allah. Bang. Ya eh? Ya. Gawe. Ada tu. Isi minyak sekali tadi dengan aku. Okay, jap. Jom. Seremban. Jap. Ya. Okey. Alright. Ada. Mana ni yang panjang mana? Siapa tu? Seorang lagi. Oh, Apple. Ha. Apple tak datang. Ya. Ada. Banyak biji sekarang. Ui. Okay guys, alhamdulillah. So hari ni alhamdulillah attendance semua sangat memberangsangkan. Saya rasa lebih daripada 40 biji. Cuma saya frust sikit lah hari ni. Saya frust sikit disebabkan saya punya Insta tertinggal guys. So harapkan rekod dekat dada je. Okay, saya punya Insta tertinggal. Begitulah guys. Aduh, saya dah sampai dekat RNR Sungai Buloh. Boleh tertinggal pula.
Alhamdulillah. Sekarang kita orang ada dekat Shell Tangkak, right? So alhamdulillah attendant memang melebihi daripada 50 biji. Kita campur-campur walaupun ride ni VVA Nation punya, tapi supporter daripada V8, Y15, S1M scooter, macam-macam ada. Alright. Ini yang satu lagi saya nak marah Pukul 7 depan rumah saya. Tengok sekarang pukul apa? Pukul 11 suku jumpa kat Tangkak. Ni muka ni, muka lewat ni. Ni muka lewat. Okay, itulah dia review ni. Siapa bawa motor dia? Bilal. Tapi tak download dia. Mana? Abang nak kereta abang? Kau? Dia terlanggar ni. Dia auto lipas kereta abang. Lagu member dia. Sini bang, sini bang. Sini bang. Bawa sini bang. Okey, siapa kejadian? Kau langgar orang? Okey, kau langgar siapa? Tak apa, jangan. Kau langgar siapa? Mana motor merah tu mana? Siapa? Banyak motor merah ni. Siapa yang belaga? Kau langgar kau? Okey. Kau langgar dia. Dia langgar kita. Tak bukan? Tak apa? Motor tu langgar ini.
ni, motor ni. Dia lah owner. Alright. Sekarang kau okey? Sekejap bang Kau okey? Tak ada apa? Alright. Sekarang kita tengok abang ni. Okay, jom. Kerosakan jom kita tengok. Kita tak nak cerita apa-apa, kita cerita settle je kan. Bayar, kita bayar. Okey. Abang di mana? Melaka. Sudah. Oh, abang orang Melaka. Oh, orang Kedah. Okey. Kalau macam ni punya kes ketuk, cat, Ya. betul. Betul. Oh. Boleh ada orang tak bang? Ada. Depan ada, belakang ada. Boleh buka? Abang buka lah. Okey, tak apa. Ni buka ni kalau setahu saya lah. Okey, mesti kena buka ni dulu. Ketuk. Lepas ketuk baru dia timbul. Okey, lepas dia timbul memang abang kena cat lah ni. Okey, tapi dia tak ada tajam. Abang rasa? Abang rasa. Okey, dia tak tajam. Okey, dia tak ada apa-apa. Okey, memang ini ketuk ataupun abang tahu tak jet fender tu. Diorang buat tu. Tarik tu. Okey. So abang macam mana saya nak tolong abang untuk kau tim ni? Benda ni. Sekejap. Ada kereta nak keluar. Pakai situ lah. Pakai situ. Jangan kacau nak keluar. Bayar tak apa, dia bayar. Okey lah. 100 okey. Ha? 100 kau okey tak? Tengok. Berapa tu? Dia langgar. Dengan motor lepas tu terkena dia. Tu saya tak perasan. Tak apa. Syah, kau pergi tandas dulu, basuh muka ke apa, buka helmet, pergi jalan dulu. Pergi. Buka helmet. Okey, sekarang yang nombor 1 saya nak minta maaf. Saya minta maaf bang. Okey, minta maaf. Orang bawa anak. Itu betul. Kalau apa-apa jadi. Betul. So dia dah mengaku salah tadi dengan saya. Okey, sekarang dia pun dah minta maaf dengan abang, okey. Macam ni. Ni kira atas budi bicara je lah. Dia bagi 100 dekat abang sekarang. Boleh? Okey, dia bagi 1 dekat abang. Abang ambil nombor dia. Terlebih terkurang abang bincang je dengan dia. Memang kena ganti yang tu saya. Ya. Abang okey ke tak macam tu? Boleh. Alright. Betul tanggungjawabnya. Ya. Boleh. Jangan risau bang, abang kenal kita orang, jangan risau. Kita orang tak lagi punya. Abang ambil nombor dia. Kau tahu tak ada accident? Tahu? Beg dia mana? Sekarang ni sekarang kau dengar. Kau dengan abang tu kau dah settle. Okey, sekarang kau dengan abang tu okey tak? Settle eh? Okey, sekarang kau dengan dia. Sekarang ni kau dengar. Dia kata tak ada apa-apa. Kosong. Kosong, Dah. saya okey. Sekarang aku tahu kau jatuh time macam ni dia memang swing sikit. Tak ni. Sekarang kau tak payah fikir dah. Kereta tak bayar, dia tak bayar, fikir diri kau je sekarang ni. Nyel. Boleh. Ni confirm kan motor berjalan kan? Motor kalau cuma kelas dengan gear tu Boleh masuk kan? Alright. Cuma brake belakang tak ada, brake kaki, brake tangan je lah. Boleh tangan je lah. Tak apa, slow. Okey, ada budak yang boleh tolong bawa? Ada. Ada pun. Ada orang pun. Motor dia? Macam motor nak try tengok. Boleh tak bawa? Oh, rakam. Ni. Tak, dia tak boleh. Dia nak baring enggak? Dia nak baring enggak? Dia dah weng ah. Abang dia sini ya. Ada abang nak. Ni, settle. Dah, gerak terus. Okey, wait. Sorry. Abang baru tahu. Gazebo boleh. Ha? Atas tu ada gazebo kalau lari boleh. Ini surau eh. Teman abang kan? Tak apa, dia nak rehat, dia boleh bawa. Tunggu sini dulu. Tak apa, awak pergi je, awak nak jangan pergi je. Saya Tak, dia nak balik. Dia nak balik. Nak rehat, betul nak balik. Kau balik sana. Next time lah.
Sebab tadi saya main dengan dia juga. Ikut je dia di belakang. Dia masalah bila laju ni tak ada apa-apa. Yang perlahan ni Dah masuk exit tu. Belaga dia orang. Okay. Okay, kita jumpa lagi. Ada, tak boleh. Okay tak boleh, dia nak rest tu. Tak apa. Okey, jangan risau. TikTok saya ada, ya. Okey. Ada dia Alright. Okey. Dia bang. Ya, awak tunggu dulu bang. Dia dah beng macam tu. Okey, jumpa lagi. Okeynya. Beres. Balik. Accident. Tak apa. Saya tak boleh. Nanti kesian dia. Nak balik jauh. Sorry. Okay, jumpa lagi Dia tak larat. Dia nak baring jap. Lepas tu kita orang lunch kat sini je lah. Lepas tu dia nak balik. Takkan nak tinggal dia. Gila seorang waktu tu. Seorang tu. Dia duduk dengan Sarah. Dia macam satu arah dengan Rawang lah saya kan. Tak apa. Sorry tak dapat full lah. Alright. Jangan apa elak masih balik nak tidur. Okay. Next time. Aduh, tak apa. Okay. Ini dah jadi. Alright. Okay, elok Ya. Okay guys, macam tu lah guys. Okay, member saya dia accident. Okay, accident perlahan lah. Masuk perlahan tu dah tutup minyak dah pun, dah nak masuk simpang, benda nak jadi kan. Alright, bukan dalam keadaan yang berlumba ke apa ke, tak ada. Memang orang kata slow down dah. Benda tu nak jadi. Lepas tu tengah hari pula macam ni. So dia jadi swing sikit lah. Okay, ada lah luka-luka dekat badan, dekat lutut dia semua. Alright, so sekarang ni kita orang ada dekat Pagoh. Okay, PHP Pagoh. Tadi dah ramai, korang tengok, saya dah suruh diorang gerak je lah. Sebab member saya ni nak balik. Okay, dia memang not in mood lah. Okay, biasalah guys, dah jatuh motor ni So kita orang balik je lah. So alhamdulillah diorang dah gerak. Alhamdulillah lah, nasib baik tak ada apa-apa yang serius. Cuma kepala dia pening. Motor kena repair, T bengkok, cover set original, apa lagi, owner pula luka badan, lutut, kiri kanan semua kena. Lagi satu guys, alhamdulillah nasib baik pakai helmet ARC. Dia jatuh diikat kan. Okay, alhamdulillah lah. Okay guys, saya minta maaf guys, saya tak dapat nak teruskan buat video ataupun vlog ke KK 40 hari. So video saya sampai sini je lah guys. Okay, insyaAllah next vlog. Okay, terima kasih guys support saya. Siapa yang belum follow, okay, siapa yang berminat nak buat basic spec 3 barang daripada IPC, okay, boleh pergi ke akaun TT saya. Okay, boleh DM saya, insyaAllah berkesempatan saya akan reply. Okay, sekarang ni kita orang nak pergi lunch. Itulah, saya pun hilang mood juga kan. Tapi kita cuba ceriakan kembali, insyaAllah guys. Guys, motor saya guys, ini Allah, skru exhaust. Okay guys, sekarang kita orang berada di Yong Peng. Okay, arena R ni lah, tapi dia arena R tak besar pun. Okay,
motor saya pula guys. Motor saya pula. Exhaust boleh tertanggal. Aduh. Nak cakap apa-apa ke? Tak ada nak pasangkan tisu ni. Kesian ya? apa. Aduh, hai. Jadinya kan macam tu lah guys. Dia ada sebab dah ni. Saya ni Tengah pasang 3 barang. tengah pasang 3, banyak komen 3 barang. Okey, tengah tolong saya pasang exhaust. Dia tolong saya pasang exhaust. Okey, sambil-sambil tu rehat, bersihkan luka-luka semua. Okey, insya-Allah lepas ni kita cari makan dulu. Tak ada apa dah. Okey. Okey, ni. Pada sakit. pada tu lah ni. Sebab ni jalan. Sakit tengok. Aku tap boleh. Bersih. Okay, sekarang ni saya berada di Wat Gondan. Alright, so insyaAllah kita lunch kat sini je lah. Lepas tu kita balik. Tak larat pun sampai juga kan. Tak larat pun sampai juga. Okay, alhamdulillah sampai walaupun terluka. Ini bukan KK 40 hari. Ini Wat Gondan yang kau buka puasa hari tu. Oh, lain. Ni, ya. KK atas sini. Amin.